Manjan dia buat kuih dari tahun bila Manjan? Tahun 76. Mula-mula belajar tu. Belajar mula-mula giling je dulu ni. Lepas giling bukan dah. Ada modal beli dekat kita. Kita pakai tangan kan. Oh, Tabuk timbang kan. hutan ni. Masa tu ada tangan tak nak. Buat tak jadi tahu lepas tu. Buat jadi pula. Lepas tu maknanya buat sukat. Buat tu jadi tu. Sampai sekarang? Agak akai sendiri lah. Sukat-sukat kan. Sukat-sukat jadi. Lepas tu baru beli lesung nak pisang tu. Dan kita giling teruk kan. Lepas tu pusing tu kita duduk tengah dia turun tepung. Kalau giling tu giling yang Giling macam mula-mula belajar macam giling nampak. Pelan banyak. Lepas tu karan sampai. Ayak dulu sampai masa dulu ayak selaga, ayak sungai. Ayak angkut kita dalam ni lah. Lepas tu pinggan dulu mana ada ni. Makan pun pergi junjung ayak selaga. lepas dah masuk elektrik baru pakai mesin lah. Pun pakai tu pagi 4 jam bawa pergi jual rata-rata ni pun. Bawa dengan tubuh olahraga. Tinan. Tak terbentuk mutu. Oh. Dari sini lah, dari Tanah Merah ni. Sampai lo start. Allah. Tak yang mutu je. Tu pelan boleh. Baru panggil orang pakai tolong kerja macam ni lah. Masa tu buat sepelengat RM3. Gula pun sekati. Bukan kilo masa tu sekati. Sekati pun 4 kupak, 3 kupak nama ada. Video murahnya. Murah. Tapi barang murah tapi payah nak cari dulu. Betul. Kalau ni barang mahal, senang kita cari. Masa tu dah tak mahal-mahal. Sudah ni dah 2003. Kuih Manjan tahan tau. Tahan lama. Dan pulau sekaya ni buat hari ni pagi esok dia makan ni. Boleh tahan. Jangan sepun dalam tu kita buat dah ni. Sampai pukul 12 malam ni dia makan ni. Tapi kalau esok tu tak mani lah. Tapi tu maknanya yang anak yang mereka bawa pergi kat Turki, kat Mekah tu mereka kata boleh tahan ni kan. Tak tahulah mereka bawa ke mana. Yang mereka tak tahan pun. Mereka kata mereka boleh cakap dengan kapal terbang. Mereka bawa naik pergi buat mana. Tak tahulah kat mereka. Lepas tu mereka bawa ambil nombor 2 dia pergi sampai Turki. 12 tengah pun pula dia ambil. Tapi dia ambil dah pengat ni lah. Dia bayang harga ni. Dulu ni pengat hilang. Tak tahu cakap masa tu potok-potok. Tak ada kan. Tak tahu. Orang ambil tu dia pun tak hantar. Dia pun tinggal lah duit tahan kan. Gaduh duit tu pun tak balik pun. Yang ni talam pandai. Talam pandai. Yang ni tepung talam. Yang ni talam ubi kayu. Yang ni pulut sekaya pandai. Yang ni pulut sekaya durian. Okey. Yang ni kuih kaswi pandai. Ini kuih kaswi gula merah.